Assalamualaikum. Hari ni Mak nak tunjuk cara Mak buat nasi dagang ya. Tadi Mak sukat pulut dia tadi, satu pulut ni 2 cawang beras biasa ya. 1 cawang pulut, 2 cawang beras biasa. Dia rendam dulu. Tadi Mak rendam dulu. Lama Mak rendam tadi daripada pagi sampai petang Mak rendam. Lepas tu ni Mak nak kukus lah ni. Kukus dulu ya. Ni Mak nak kukus ya. Dia kukus dah ni. Tunggulah sampai dia masak ya. Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak buat kari ikan tongkol. Jadi Pak Murad bukakan api, masuk ke minyak. Bila dah panih minyak ni sekarang, Pak Murad masukkanlah barang-barang ni. Inilah ada barangnya: kunyit, lengkuih, alio, bawang putih, bawang merah. Tunggulah dia melogak. Bila melogak, Pak Murad masukkanlah barang yang lain-lain. Tadi Pak Murad terlupa nak buat 3 sekawan tu. Dan hari ni Pak Murad taburlah kenyan. Tu 3 sekawan tu dengan daun salam, dengan daun kari. Nampak dah melogak tu dah naik bau dia kan. Jadi Pak Murad masukkanlah cili goreng. Masukkanlah 3 sudu cili goreng. 3 sonduk, bukan 3 sudu. 3 sonduk cili goreng. Tunggulah dia melogak balik. Pak Murad masukkanlah pula bahan yang lain. Jadi Pak Murad kan masukkanlah kari dia. Tunggulah kali ini melogak dulu. Sekarang Pak Murad masukkanlah barang yang lain-lain. Inilah ada ikan tongkol yang telah dikukus sama asam keping, sama gula kerik itulah. Ini deh. Dia rasa lain pada yang lain. Tunggulah dia melogak. Lepas tu Pak Murad masukkanlah barang yang lain. Nampak dia dah melogak, jadi Pak Murad masukkanlah dia punya santan. Masukkanlah santan dia. Masukkan santan. Lepas ni Pak Murad tunggulah dia melogak lagi. Barulah Pak Murad nak masukkan garam dia pula. Nampak dah melogak ni, Pak Murad masukkan dia punya rasa garam secukup rasa. Dan Pak Haji naik motor pun secukup rasa. Dan perasa sodap pun taruhlah secukup rasa. Jadi bola gula sikit biar ada rasa manis. Ambil rasa manis tu. Guys, dah masak ni. Jadi Pak Murad nak tutup api lah. Kan Pak Murad tutup api. Ni yang dah kukus tadi kan. Ni ada kukus tadi. Mak buh air pemancar santan cair dulu. Ya. Sekarang kejap lagi kukus lagi sekali ni. Daun sampai sebati lah ya. Daun dia dah sebati kan, baru masuk dalam periuk balik. Ni Mak nak kukus lagi sekali ya. Ni dah bubuh dah ni. Halba sama dengan halba, bawang besar sama dengan halia ya. Dah racik halus-halus macam ni jadi. Ni Mak nak buat serta pekat ya. Yang ni nak buat serta pekat. Ni dah yang ketiga kali ya ni kukus dia ni. Okey. Kukus sampai masak ya. Yang ni. Dah siap lah ni. Ni kukus sampai masak ya.
Yang ni baru nak buat satu pekat ya. Buat satu pekat kan dah gaul-gaul ni kan. Kira siap lah. Ni dalam santan ni dah masukkan garam. Buat lemak-lemak dia kan. Itu. Garam saja. Lepas tu ni sekejap lagi mak bubuh ni. Dia punya halba Ni halba. Ni bawang merah dengan halia ya. Okey, lepas tu masak lah sampai dia masak. Ni mak nak buat acar mentah ya. Acar rampai tu kan. Ni kita buat gula sikit. Gula kena buh ya. Gula, garam. Lepas tu mak buat cuka sikit ya. Kalau orang tak makan cuka, tak payah buat cuka, buat 5 pun boleh. Sikit je lah. Okey, gaul rata ya. Ni dah siap dah, tak banyak barang macam rampai ni. Bawang merah, nenah sama dengan orang kobis. Tu je. Ada besar, ada merah, ada hijau. Tu je lah. Okey ya. Gaul rata lah ya. Gaul rata. Ni acar ni dah siap ya. Hai guys. Inilah hasilnya. Nasi dagang sama kari ikan tungkul. Mantap.